Aku heran tu orang main dulu yang aku pegang tu apa. Mereka main YouTube elok lah apa semua ni lagu-lagu. Aku main baru petik kadang-kadang sikit-sikit je. Dah copyright. Ya aku. Dulu aku cakap, aku rasa dia tak cakap pasal aku dah tak main bertahun. Pasal bila aku main je, aku tak faham. Yang aku buat yang cerita yang aku menangis kan, dalam tu ada mitik. Itu aku cerita bab tu lah. Boleh lah sikit-sikit ingat-ingat balik. Aku dah tak minat main lah ukulele. Pasal apa dia pun dulu mengata aku main gitar elektrik. Aku main gitar kaput lah, bagi gitar elektrik tak berbunyi. Aku simpan duit beli bandar ni. Bawa. Bawa. Roses apa semua ni semua aku balur semua baru pakai memang. Bila aku dengan muzik aku tenang nampak. Tapi kamu tak suka? Kamu tak suka aku tenang? Kamu nak aku hura ke? Okey. Aku pergi aku tak bawa gitar, aku duduk tu. Malam aku tak ada bawa gitar ke apa pergi. Kurang aku main mentak bagi dia main. Gubang malam tu. Kau ingat gubang malam sekarang ni ke? Dulu mana ada orang. Aku dah gubang malam dah berapa tahun dah. Aku datang. Okey berniaga aku cakap. Tak ada orang. Lah sekali tak apa. Tapak banyak kosong. Tu aku berniaga rembo-rembo. Rembo kena sound dengan ni Pokemon ni tak tahu mana banjo ke apa. Orang baru pergi sebelah sana. Minang-minang ni apa semua. Heran aku. Apa ni pula lebih Melayu kat sini. Aku cakap apa lah korang ni. Aku belum mengialah korang lagi aku cakap. Tu kampung tu. Semorokang tu. Aku malam tengah malam orang makan penuh. Tak percaya saksi ada. Tanya. Adalah saksi-saksi.
Jangan mas datang sini lagi ni. Bawa dia tu bawa barang lah apa lah. Bawa barang lah apa. Aku takut ke barang kau. Budak tu dia ngamuk-ngamuk bawa barang mana-mana. Gangster lah. Barang kau lah. India bawa barang panjang tu. Panjang. Cengkok depan lagi. Lu simpan punya barang. Nanti tu barang makan lu. Dey. Panggil. Power. Aku tak tahu lah apa power. Sami India pun dia bawa dia orang nak mandram aku kat Gebang Malang bawa Sami. Sami tu tengok aku angkat kepala tengok aku. Ulat mata Sami tu. Berelak dia tarik pula kawan tu Sami tu. Yang pakai warna oren tu. Nak mandram aku ilmu siam ke apa tak tahu. Blues pakai ukulele, Mak Saleh pun pusing-pusing pipi aku. Tengok intai-intai aku. Pasal dia tengok ukulele macam tu lah. Tu lah bunyi ukulele ataupun tu lah bunyi. Aku datang bawa ukulele tak main lagu depa pun. Mak Saleh. Tu aku solo lah. Yeah! Solo ni! Aku solo lah. Ada aku main dalam ni. Sayang WTT aku. Aku ni yang ke-6 ni TikTok ni. Banyak lah aku main lagu apa semua ukulele. Ni apa semua. Aku punya proses ukulele ni daripada mula aku macam tu. Aku ni baru dapat ni aku cakap. Tak tahu main. Macam mana main lah. Aku main. Sampai dah laju aku tunjuk okey lah, aku dah okey lah. Aku ada kawan dalam Facebook apa semua kan. Aku tunjuk. Sampai ada main lagu. Rasa sayang, rasa sayang. Kalau aku fokus balik lah, tak payah lama lah. 3-4 jam aku adap balik kan. Aku tahu chord balik, ni aku lupa chord. Macam ni. Dia ada minor apa semua, aku tak ingat. Dia A. Di tepi pantai yang indah, duduk seorang diri. Rasa, apa maksud apa? Masuk E suasana sepi. E dia macam ada E ni ada minor dia macam. Aku pun lah kalau tahu korek. Suasana sepi. E macam ni E. Lupa E. Kalau aku tengok E aku dapat balik. Apa yang aku boleh goreng ukulele.